Ya, ada orang berkata hebatnya keputusan pilihan raya di Johor, Negeri Sembilan dan mungkin di Melaka untuk Barisan Nasional tidak semestinya terjemah kepada hebatnya Barisan Nasional pada PRU 16 akan datang. Memang betul, kita ambil sejarah lah. Melaka pada Oktober 2021 mengadakan pilihan raya negeri. Keputusan cemerlang, 21 daripada 28 kursi dimiliki oleh Barisan Nasional. Dan selepas itu bulan Oktober 2022, Johor juga melaksanakan pilihan rayanya dan 40 kerusi dimilikinya. Memang hebat, keputusan yang hebat bagi Barisan Nasional. Tapi bila November 2022 PRU 15 dilaksanakan, Barisan Nasional tidak ke mana. Maksudnya negeri tidak diterjemah kepada nasional. Tapi hakikatnya sekarang, kenapa PRN Johor yang lepas dan juga pihak Negeri Sembilan mendapat Barisan Nasional mendapat keputusan yang baik bekerjasama dengan Perikatan Nasional, itu satu faktor. Tapi hakikatnya rakyat ataupun pengundi di Johor lah dan juga pengundi di Negeri Sembilan tidak berpuas hati dan tak ada keyakinan dengan kepimpinan Pakatan Harapan di peringkat nasional. Jadi maksudnya adalah tidak puas hatinya pengundi Negeri Sembilan dan Johor terhadap kajian persekutuan, mereka terjemahkan di peringkat negeri dalam hal ini. Jadi faktor tidak puas hati dengan peringkat persekutuan Pakatan Harapan itu adalah dikatakan faktor utama. Jadi bagi saya, kemungkinan besar kalaulah PRU 16 diadakan secepat mungkin, mirip mirip dikatakan keputusannya adalah apa yang berlaku di Johor dan apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Itu pendapat saya lah.